Ramadan mentarbiah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bila kita mengawal diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa ataupun membatalkan pahala puasa. Ada perkara yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa. Puasa tak batal, pahalanya batal. Seperti mengumpat, bercakap, mencarut dan sebagainya, memaki hamun. Itu membatalkan pahala puasa. Kita puasa, kita sabar. Tahan benda-benda itu. Walaupun puasa tak batal, pahala tak batal juga. Mendidik kita menahan diri daripada membatalkan pahala puasa dan membatalkan puasa itu sendiri. Untuk mentarbiah, mendidik kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sifat takwa ini sifat yang ada dalam hati. Bukan boleh lakon-lakon. Bukan boleh buat-buat. Sabda Nabi SAW, At-taqwa hahuna. Takwa di sini, ditunjuk ke dalam dadanya. Takwa perasaan yang ada dalam hati manusia. Yang boleh mengawal dirinya, menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Sifat takwa melahirkan integriti yang banyak diucap pada hari ini. Melahirkan syakhsiah, mengawal diri, menunaikan tugas dengan sebetul-betulnya. Bukan sahaja dalam hubungan dengan Allah, termasuk dalam hubungan dengan manusia. Kan Allah Ta'ala jadikan manusia ini satu makhluk yang berbeza dengan malaikat, berbeza dengan binatang. Ada sifat-sifat dia sendiri.